عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا. Cepat sungguh masa berlalu. Rasanya kemarin baru sahaja kita memasuki 2026. Sampai masa nak tulis tarikh tu kadang tersalah-salah. Tertulis 25 pada 26. Tok-tok, pejam celik, dah masuk bulan 8. Dah Ogos dah. 2/3 telah pergi. Tinggal 1/3 lagi. Dalam setahun, 12 bulan, 2/3 gone. Left with 1/3. Thuluthul akhir. Dia bukan thuluthul lail akhir, dia thuluthul akhir. 1/3 terakhir. Dia tak banyak sebenarnya. Tak banyak. 2/3 dah hilang, more than half. 2/3 gone. Left with 1/3. Ana masih ingat lagi Ana dengan Akhzul. Kononnya awal tahun kita pergi Perlis. Awal tahun tau. Bulan 2, bulan 4 kan. Bila bulan 2 tu rasa macam baru masuk 2026. Belum Ramadan lagi kita pergi. Kemudian bulan 4 kita pergi lagi. Kan, itu pun masih ada feeling vibe masih awal baru tahun 2026. Tok-tok sekarang 2/3 gone. Tinggal 1/3. Betapa cepatnya masa berlalu tanpa kita sedar. And this remaining 1/3, 1/3 terakhir ni, dia akan berlalu dengan pantas juga. Tahu-tahu nanti 2026 habis, masuk 2027. Sebab tu banyak kali kita selalu cakap apa? Bak kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa ingat Hasan Al-Basri kata apa? Anda pernah bawa kat sini? Berkenaan dengan waktu. Anybody? Boleh recall? Ya bani Adam? Innama anta ayyam. Idza Ayo. Naam. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya bani Adam, innama anta ayyam. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Dia punya makna tu sangat dalam. Ya bani Adam, innama anta ayyam. Idza dhahaba yawmun, yawm wahid, dhahaba ba'duka. Ba'duka dhahaba. Apa maknanya? Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ini merupakan sekumpulan daripada hari-hari. Okay, you're built of a compilation of days. Kamu tu hanyalah berupa hari. You're just days. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Jikalau satu hari pergi, setiap satu hari pergi, maka telah pergi sebahagian darimu. Part of you is gone. Satu hari berlalu,
secebis daripada kita tu hilang. Satu hari pergi lagi, hilang lagi, sedikit demi sedikit, sampailah waktu kita habis di atas muka bumi ni. Dan masing-masing daripada kita tak tahu kita punya ayyam ada berapa banyak. Yaumun kita tak tahu. Ayyam ni jamak daripada yaumun. Yaumun, yaumani, ayyam. Hari, 2 hari, jamak dia, plural dia adalah ayyam. Bukan ayam chicken. Kalau chicken, dia dah jadi dajaj. Tapi ayyam. So kita ni hanyalah merupakan compilation of days, berupa sekumpulan daripada hari-hari, number of days, tu je. Whenever a day passes by, a part of us will go away. Dah macam apa? Macam Beauty and the Beast yang bunga mawar tu kan, kononnya lah, terus every time satu jatuh, dia punya hayat dia pergi, hilang, sampai the last petal, berarti dia mati. That was the curse lah, but that's all magic and wizardry and sorcery. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi perumpamaannya begitu. Ahibbai anzanallahu iyyakum jami'an. Di dalam sepertiga atau 1/3 remaining of this year, kita ambil semampu yang kita ambil. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Jom kita tengok. Okay, sekarang ni kita dah di fasal yang ke-9 dalam bab adab, iaitu fasal adab makan dan minum. Walaupun mungkin bab ni nampak macam perkara remeh-temeh, nampaknya lah macam, namun yalah, kita faham, kita telah dididik oleh ibu bapa kita, kan? Mana yang menepati agama, mana yang tak menepati agama, kita boleh ubah suai. Namun yang penting adalah, walaupun we are already doing it misalnya, tapi kita nak basis, kita nak memahami kenapa kita buat apa yang kita buat. It's not monkey see, monkey do, bukan. Kita pun kalaulah apa yang kita belajar hari ni adalah perkara yang kita dah buat sekalipun, tapi paling tidak kita nak tahu apa basisnya, apa dalilnya. Mana yang kita dah buat, alhamdulillah. Mana yang dapat kita perbaiki, kita perbaiki, room for improvement. Mana yang belum kita pernah buat dan ianya menjadi ilmu yang baru bagi kita, maka kita laksanakan. Jadi tidak pernah ada yang namanya sia-sia. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam fasal yang ke-9, iaitu bab adab makan dan minum. Seorang Muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana untuk mencapai sesuatu. Sarana ni means. Okay, sebagai means, sebagai tools untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Jadi makanan ni hanyalah merupakan alat, bukan merupakan tujuan. Kita tengok. Allahu Akbar. Maafi qalam. Baik. Kita nak tengok, kita nak bezakan antara alat dan tujuan. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Iaitu ada yang namanya alat. Ini kita boleh fill in the blank. Okay. Versus bukan tujuan. Kita letak di sini makanan. Makanan ialah alat, bukan tujuan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Siapa makan untuk hidup, dia betul. Bukan hidup untuk makan. Hidup tu untuk makan. Tujuan hidup dia tu
matlamat hidup dia adalah untuk makan. Tak. Makan untuk hidup. Okay, kalau tak makan meninggal. Bukan hidup untuk makan. Tujuan matlamat hidup dia adalah untuk makan. Tak. Maka kita letak di sini. Makanan alat, bukan tujuan. Apa yang kita boleh letak di sini juga? Harta. Iaitu bila wealth kita jadikan sebagai means atau tools atau alat, bukan goals atau objectives. Tak. Sebab tu kalau ada yang tanya, bolehkah seseorang Muslim berusaha untuk mengusahakan harta yang banyak, dan bolehkah dia mengumpulkan harta? Jawapannya ada detail. Sekiranya dia gunakan harta tu dan tujuan mengumpulkan harta ialah untuk dijadikan sebagai alat, bukan tujuan, maka sah-sah saja. Iaitu dia mencari harta yang lebih dan mengumpulkan harta yang lebih sebagai alat untuk mendapat akhirat yang lebih baik. Bila dia ada kenderaan, entah itu kereta, entah itu motor, dia pakai kenderaan tu untuk khidmat kepada ahli keluarga dan masyarakat. Ada kereta untuk bawa kedua ibu bapa pergi medical check up, bawa keluarga pergi majlis ilmu, ajak anak-anak pergi masjid, kenalkan mereka kepada masjid, jinak-jinakkan mereka kepada masjid supaya mereka tak rasa janggal, tak rasa macam pelik pergi masjid. Bersafar untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim. Jadi sebagai alat untuk mendapat akhirat yang lebih baik. Di situ tak salah. Tapi bila mana harta dijadikan sebagai tujuan, sebagai goal, sebagai objektif, di situ salahnya. Sebab itu harta letak di tangan, jangan di hati. Bila kita letak dia di tangan, kita kontrol dia. Bila kita letak dia di hati, dia kontrol kita. Jadi makan, harta, ini semua adalah alat, bukan tujuan. Bila mana kita jadikan sebagai tujuan, di situ letak silapnya. Maka semua orang keluar mencari nafkah, semua orang keluar mencari rezeki, bisnes, buat live sana sini dan sebagainya. Akhirnya down to the intention. Innamal a'malu binniyat. Dia cari harta tu adalah untuk nak menjadi kaya raya bagaikan si Qarun. Okey, Qarun, sebab tu kita panggil harta Qarun. Harta karun. Atau dia cari harta supaya dia dapat invest harta tu demi menggapai akhirat yang lebih baik, for the betterment of the akhirah. Itu yang kita nak tahu, itu yang kita nak faham. Maka ia adalah sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan utama. Maka dari itu, dia makan dan minum untuk menjaga kesihatan tubuhnya, yang dengannya ia dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik. Iaitu ibadah yang dapat menjadikannya layak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. So dia ada balance diet. Diet ni bukan untuk orang nak, you know, dia nak, istilahnya orang nak kurus lah, nak tu, nak, bukan. Healthy diet tu, dia balance. Kalau ikut pakar makanan dan nutritionist, maka mereka akan syorkan iaitu setengah tu berupa fiber, kemudian a quarter of protein and a quarter of carbohydrates. Jadi setengah tu fiber, entah berupa buah-buahan, sayur-sayuran. Sebaik-baiknya kita makan kurma. Kurma tu jangan makan bulan Ramadan je, luar Ramadan pun. Dan terbukti kurma tu boleh buat kurus. Maksudnya kurma boleh buat sihat. Again, tujuan dia bukan kurus, buat sihat. Kurus tu subjektif. Ada orang kurus tapi tak sihat. Ada orang berbadan tapi sihat. Kita nak sihat, bukan kurusnya. Okay, sihat. So setengah tu buah-buahan dan sayur-sayuran. Quarter ialah protein, berupa ikan, berupa telur, daging dan sebagainya, tahu. Dan yang seperempatnya lagi, quarternya lagi adalah carbohydrates. Entah itu berupa beras, gandum, iaitu gandum yang dijadikan sebagai tepung. Tepung yang dijadikan
sebagai roti dan sebagainya. Walhal orang Arab dulu tak makan nasi. Ini nak share sikit lah. Zaman Nabi, zaman sahabat tu tak kenal yang namanya nasi. Makanan mereka ialah bur. Bur adalah gandum, syair, barley. Sebab tu dalam hadis tentang zakat, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, was-sukar bil-sukar, wal-milh bil-milh, wal-bur bil-bur, was-syair bil-syair, mathalan bi-mathalin, yadan bi-yadin. Yang disebut tu adalah gandum, barley, gula, garam tu ada sebut lah. Tapi nasi, beras tak ada sebut. Bila orang Arab kenal beras, iaitu ketika dakwah mula disemarakkan, digencarkan, disampaikan dakwah ke sana sini, sahabat ridwanullahi alaihim jami'an sampailah di tempat-tempat yang tiba-tiba nampak ada sawah padi. Kan? Nampak sawah padi macam kita pergi Malaysia, Indonesia tu kan. Sahabat pelik. Ini crops ni, tanaman ni, boleh dimakan ke tidak? Mereka tak tahu. Boleh makan ke tak ni? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka beri makan kepada kuda-kuda mereka dulu. Walhasil, eksperimen, kalau kuda tak mati, berarti kita manusia boleh makan juga insyaAllah. Barulah mula makan beras. Sebelum tu tak kenal beras. Namun kalau kita berbicara tentang zakat, dan kenapa zakat kena ikut beras? Because istimbat daripada ulama fiqah akan kenapa yang diberi zakat adalah berupa makanan, kerana yang dinilai ialah staple food of that country. Mana staple food? Apa staple food dia? Makanan asas. Kan? Ada negeri makan quinoa. Ada negeri pakai tepung. Ada negeri pakai beras. Ada yang apa tu yang lembik-lembik tu? Yang African makan tu. Fufu. Fufu. Dah dia makan fufu. Kan? Staple food dia berarti fufu lah. Nak buat macam mana? Masing-masing. Dia makan dan minum bukan untuk sekedar makan dan minum, serta bukan kerana nafsu belaka. Jadi makan dan minum tu bukan just pasal nak makan, pasal nak minum, bukan. Dan bukan pasal atas dasar nafsu belaka. Dia makan dan minum ni ialah suatu yang dia lakukan with full awareness, dalam penuh kesadaran yang dia sedang makan dan dia sedang minum. Tujuannya apa? Agar badan mendapatkan nutrition yang sepatutnya dan secukupnya, agar kemudian badan dapat support kita dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam mana tengah makan tu, kan, kalau duduk termenung bismillah, ya Allah, ni aku makan ni pasal engkau ya Allah. Dia bukan makan just pasal aku lapar sebab tu aku makan. Jangan macam tu. Kita hadirkan niat. Kerana amalan yang mubah, yang asalnya mubah ni, dia bersifat neutral. Dia tak dapat pahala, dia tak dapat dosa. Kita nak bagaimana mubah dapat menjadi ibadah. So instead of benda tu benda mubah, dosa tak dapat, pahala tak dapat, memang tak salah lah makan minum. Tapi kita nak convert daripada mubah menjadi ibadah. Iaitu dengan kita hadirkan niat bahawa kita makan ni ialah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah mentaati perintah engkau juga, ya Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi bila kita hadirkan niat tu, dia bukan hanya suatu yang bersifat mubah, namun setiap suapan dan setiap kunyahan akan generate pahala untuk kita. Itu kita nak hadirkan niat bila mana kita sedang makan dan minum. Jadi dia bukan sekadar makan dan minum, serta bukan kerana nafsu belaka. Oleh karenanya, sekiranya dia belum lapar, dia tidak makan. Dan sekiranya dia tidak haus, maka dia tidak minum. Sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, namun hadis ini kalau kita lihat kepada hasyiah, kepada footnote, hadis ini lebih menepati asar para sahabat, iaitu ucapan para sahabat berbanding Nabi SAW. Dan dari segi sanad, dianya dhaif, isnaduhu dhaif wa ma'nahu sahih. Sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'.
Iaitu kami merupakan sebuah kaum yang kami tak makan selagi kami belum lapar. Dan jikalau kami sudah pun makan, maka kami tidak makan hingga kenyang. It's a famous quote. Kita biasa dengar perkara ni. Di sini, seorang Muslim berpegang teguh kepada adab dan etika berikut ini dalam hal makan dan minumnya. Sekarang kita tengok adab. Adab sebelum makan. Okay. Pasal nanti ada adab ketika makan, kemudian ada adab setelah makan. Nah, tu ABC. Maka adab sebelum makan. Pertama, hendaknya mencari makanan dan minuman yang tayyib, baik, dengan mengusahakannya dari cara yang halal, lagi bersih dari noda-noda haram dan syubhat. Kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang tayyibat. Yang tayyib maksudnya adalah yang halal, lagi tidak menjijikkan dan tidak pula kotor. Dan pastinya zaman Nabi SAW tak ada lagi yang namanya junk food. Junk food, instant food. Betul dia halal. Junk food, instant food, halal. Tapi apakah dia halalan tayyiban atau tak? Dia halalan je. Halal. Tapi halalan tayyiban. Perlu memenuhi kriteria dari segi nutrition. Bahawasanya ianya sihat dan tidak memudaratkan. Bukan lepas tu anak kata, lepas ni jangan makan terus sama sekali, kan? Pasal kalau kena Maggi kari, telur sebiji, sedap juga. Kan? Dia paling sedap. Masalahnya tu malam-malam sebelum tidur, kan? Tiba-tiba teringin. Telur sebiji, Maggi kari. Bukanlah kata berarti langsung tak boleh. Kalau kawan-kawan Nana tu dekat Indonesia, anak-anak mereka jadikan peraturan. Ada yang seminggu sekali je. Because Indonesia kan famous Indomie. Famous, Indomie very famous. Sampai Indomie makan dengan nasi pun. Ada yang peraturan seminggu sekali je boleh. Ada yang 2 minggu sekali je boleh. Ada yang sebulan sekali je boleh. Jadi kalau anak-anak antum yang kecil-kecil, jadikan Maggi tu sebagai privilege. Dia kalau macam benda senang dapat, anytime boleh dapat, dia dah hilang nikmat dia. Tapi bayangkan sebulan sekali dah ada date dia tahu. Antum dah dengan anak-anak kan, in the middle of the month, on the 15th of every month, kita akan makan Maggi. So antum bayangkan, okay, it's like a family thing, di mana budak-budak akan look forward. Nanti kita ada, family Maggi time contohnya. Then dia akan appreciate bila dia dapat once a month tu. Dari segi nutrisi pun, itulah yang patut untuk kita kawal juga. Dari segi gula-gula, dari segi coklat, aiskrim dan yang sewaktu dengannya. Itu semua perlu untuk dikawal. Tidaklah berlebihan dan bukanlah berarti langsung untuk ditiadakan. Jadi kena halalan thayyiban, bukan hanya halalan sahaja. Lepas ni, agaknya kalau ada syarikat-syarikat besar di luar sana yang mereka serve, entah itu fast food ke apa ke, jangan-jangan logo dia tukar nanti. Bukan halal je, halal thayyib, kan? Marketing. Yang kedua, hendaknya niat makan dan minum adalah untuk menguatkan diri di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, agar mendapat pahala makan dan minum. Jadi, sesuatu yang hukumnya boleh atau mubah dapat menjadi kebajikan yang berpahala jika niatnya baik. How we can convert something that is permissible into rewarding, okay? Reward generating action. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setiap tegukkan air dia bismillah. Dia bukan bismillah di awal je. Setiap teguk bismillah. Nak teguk lagi bismillah. Minum lagi bismillah. 3 kali. Every time bismillah. Makan, setiap suap bismillah. Macam mana? Sanggup tak? Kan? Tengah makan bismillah. Apa buat apa kan? Bila bismillah. Dapat pahala banyak. Instead of 1 kali sahaja. Pasal para sahabat ni mereka sangat semangat. Sampai kan kita pernah kongsikan bagaimana
Jikalau mereka sedang berjalan berdua, tiba-tiba ada tiang atau ada pokok lah, zaman tu pokok, tiba-tiba mereka terpisahkan ni. Bila jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Why? Pasal dapat pahala. Cari mana corok, mana cara boleh dapat pahala, cari pahala. Walaupun terpisahkan oleh sebuah pohon, bagi salam. So kalau suap tu, bismillah. Minum, bismillah. Yang ketiga, hendaknya mencuci tangan sebelum makan jika diyakini terdapat kotoran padanya atau tidak tahu secara pasti akan kebersihannya. Kerana tangan kita ni kita tak pernah tahu dia hinggap di mana. Mana-mana je merata dia hinggap. Dari kita keluar daripada shower cubicle kat rumah kita, kan? Mula dengan tuala lah, buka gagang pintu lah, pakai baju, pakai seluar, keluar rumah, pegang kunci, lock pintu, lock gate, naik kenderaan, masuk kunci, pegang handle. Lepas tu dekat jalan, tak apa-apa je terbang, kena. Lepas tu naik, dah parking, picit button lift, turun naik lift. Lepas tu tangga, pegang rail, handrail, turun naik, kan? Lepas tu tiba-tiba bila ada roti kat sini, terus ngap. Dan minggu-minggu kita dapat supply roti, Alhamdulillah. Moga Allah merahmati orang yang supply kita makanan, amin. Maka kita cuci. Dan memang ada beberapa instances yang cuci tangan bahkan menjadi wajib. Seperti bangun dari tidur. Bangun tidur, hukumnya wajib cuci tangan sebelum mengambil wuduk. Berbanding seseorang yang tidak dalam keadaan tidur, ketika dia nak ambil wuduk, maka sebenarnya cuci tangan tu hanya sunnah, tak wajib. Faham cuci ni? Kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Maka cucilah wajah kalian, iaitu mula-mula tu terus istinsyaq, madmadah dan istinsyaq, komor-komor dan masukkan air dalam hidung. So kalau bukan dalam keadaan tidur, tiba-tiba ada air mengalir, start terus, tak salah. Kerana cuci tangan hanya sunnah ketika itu. Yang mengkhususkan hukum yang umum tadi ialah bila mana Nabi SAW memerintahkan bahawasanya jikalau seseorang bangun daripada tidur, fala yadahu fi nain hatta yaghsilah, iaitu jangan dia letakkan tangan dia dalam bejana, kan, especially kalau konten air itu adalah dalam bejana, dalam sebuah konten yang mana nanti akan contaminated. So instead dia tuang, dia cuci, dia tuangkan, dia cuci, dia tuang, cuci, baru dia boleh cedok kalau dia nak. Pasal kalau tak, tangan dia dah campur. So di situ baru cuci tangan menjadi wajib. Tapi kalau bukan dalam keadaan tidur, cuci tangan sebenarnya sunnah, tak wajib. Preferably of course kita buat lah. Ni dia dari segi hukum, hanya sebagai ilmu bagi kita lah. Dan sebelum makan pun kita cuci tangan. Kerana kita tak tahu tangan kita hinggap di mana. Orang yang tidur, maaf cakap lah kan, dia garuk sana, dia garuk sini. Boleh jadi tangan dia seluk masuk dalam seluar ke atau apa kan. Dia garuk ketiak, dia korek hidung, dia tak sadar pun dia tengah tidur kan? Dia tak tahu. Atau dia tangan dia hinggap dekat apa-apa kiri kanan sekitaran dia, kena apa benda, tak tahu. Maka di situlah wajibnya cuci tangan setelah bangun dari tidur sebelum mana nak ambil wuduk. Yang keempat, hendaknya menempatkan makanannya pada alas di lantai, tidak di atas meja makan. Okay, ini perhaps something yang uncommon untuk orang kita. Nanti saya nak explain. Okay, sebab yang demikian itu lebih menunjukkan sifat tawadhu', iaitu humble, rendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menuturkan, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukrajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan atau pada sukrajah. Sukrajah itulah bejana kecil yang diletakkan padanya beberapa lauk pauk seperti cuka dan sejenis. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu makan atas lantai, makan dekat bawah, makan berjemaah sama-sama dan makan atas lantai. Kenapa? Tawadhu', humble. Nabi tak pernah duduk makan kat meja. Ini bukan hukum haram bukan tau.
Bukan hukum haram. Jangan lepas ni semua balik meja terbalik kan. Bukan. Ni bukan cakap hukum haram. Cumanya sunnah Nabi SAW, Nabi duduk di atas lantai. Nabi cakap bahawasanya innama ana abdun fa'akulu mithlal abdi. Sesungguhnya aku ni hanyalah seorang hamba. Hamba kepada Allah lah kan? Betul? Maka aku akan makan dengan cara bagaimana hamba makan. Tu duduk kat bawah. Hamba kan makan kat bawah, slaves. So Nabi cakap aku adalah hamba, aku makan macam hamba. Kalau anak di mana anak dibesarkan, iaitu di boarding school, kita makan di bawah. Jemaah duduk di lantai. Nanti anda tunjukkan cara dia. Nanti lepas kita masuk point dia. Okay? Even cara duduk pun ada sifat-sifat dia. Tapi yang penting kita duduk kat bawah. Bukan duduk atas meja. Itu especially pada zaman itu, itu adalah menunjukkan kesombongan. Macam raja-raja. Kan dia punya dining table penuh dengan makanan, dengan anggur, dengan ayam kan. Lepas tu dia ambil terus dia macam gitu kan. Lepas tu konon anggur macam gitu kan. Dia duduk bersipur, lepas tu ada yang suapkan anggur kan. Itu kesombongan. Tapi untuk kita tak tahu menahu pun pasal makan kat meja tu sombong. It's just our culture. Jadi tidak ada salahnya. Cuma kalau nak lebih menepati sunnah, duduk di bawah. Jadi bukan hanya jadi perkara yang Ana amalkan di boarding school tu, bawa ke rumah. Zaujah Ana pun dulu dari boarding school. So dekat rumah, kita duduk bentang sufrah. Bentang sufrah. Sufrah ni plastik. Kalau tak ada plastik, sok khabar kan. Kemudian dulang, makan dulang. Suami isteri makan dulang berdua. Kemudian tambah satu anak. Kemudian tambah satu anak. Kemudian tambah satu anak. Sampai dah anak 6, 8 orang makan satu dulang sama-sama. Kalau orang Melayu dulu panggil makan berdamai. Dan makcik-makcik kalau tanya kan, mereka ada falsafah mereka, makcik-makcik ni. Falsafah mereka adalah budak zaman sekarang ni, kenapa adik-beradik duk bergaduh? Pasal semua duk makan sendiri-sendiri. Kita dulu, mak-mak, pak kita, anak 14 orang, 15 orang, 17 orang, semua elok je. Pasal apa? Ini falsafah dia lah, makan berdamai, makan bersama. Dia makan bekas dia makan bekas dia juga. Dia kopik daripada ayam yang sama, ikan yang sama, daging yang sama, sayur yang sama, jari dia dah kena, isyada apa semua, makan. Itu falsafah makcik-makcik lah. Tak bergaduh, damai. Dia tak panas. Itu falsafahnya makcik-makcik. Tapi otherwise memang sunnah untuk makan di atas lantai, bukan di atas meja. Kalau antum tak biasa pun, mungkin jadikan sebagai time to time punya amalan. From time to time, tengok lauk, terkena lauk yang best kan, yang best untuk makan duduk ramai-ramai. Cakap dengan isteri antum, atau dengan mak antum, atau dengan adik-beradik, hari ni kita makan sama-sama lah, jom pakai dulang, duduk kat bawah, makan berdamai orang panggil. Antum initiate, jangan tunggu orang. Especially dah tahu hadis, dah tahu amalan Nabi SAW. Kita akan makan sendirian bila mana makanan tu reasonable untuk makan sendirian. Contoh makan mi kan, bila makan mi, entah itu Zaujah masak hofan ke kan, kuih tiaw, sup ke, mi sup ke, apa ke, memang dia kena mangkuk, kena kuah kan. Itu kita makan individual. Otherwise, by default, makan jemaah ramai-ramai. Itu yang sepatutnya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Iaitu beliau bersifat tawaduk, duduk di atas lantai, kerana beliau mengatakan bahawasanya aku hanyalah seorang hamba dan aku akan makan layaknya seorang hamba, dengan cara layaknya seorang hamba makan. Dan kemarin masa kita iftar bulan Ramadan, kita duduk di bawah makan sufrah ramai-ramai. Makan guna sufrah, bukan kita makan sufrah tu. Okay. Nasi ayam, masya-Allah masa tu. Yang kelima, hendaknya duduk dengan sikap tawaduk, iaitu duduk di atas telapak kaki dengan menekuk lututnya, atau duduk di atas kaki kiri dan yang kanan tegak, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau juga bersabda, la akulu muttaqi'a, innama ana abdun akulu kama ya'kulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Exactly hadis yang anda sebut tadi, iaitu aku tidak akan makan sambil bersandar. Ini satu poin. Nabi SAW tidak makan bersandar, tak ada backrest. Kerana aku adalah seorang hamba, aku akan makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. So cara duduknya macam ini. Okay? Yang pertama iaitu dengan cara menekuk lutut.
duduk di atas telapak kaki. Ginilah. Bukan kan? Ini yang pertama. Yang kedua, iaitu duduk di telapak kaki kiri dan yang kanan tegak macam ni. So kita kat boarding school, satu dulang semua duduk gini. Makan sama-sama. Dan bahkan menurut orang Arab, bila kita makan macam ni, duduk macam ni, kita akan lebih cepat kenyang. Kerana perut kita ada sendal, macam ada tersendal oleh something. Okay. Whereas compared tu kalau kita duduk gini, perut kita mengembang. So tu yang kita makan banyak tak rasa. Dia expand, dia boleh masuk banyak. Tapi bila kita gini, kita sekat. Sekat, cepat kenyang. Dia naik sunat tapi dia gemuk nak duduk. Dia duduk gitu jadi dia makan sikit pasal dia cepat kenyang. Jadi dia nak kena reverse balik. Aywa. Itu effort lah. And dengan kepayahan yang dia dapati, pahala dia pasti lebih besar. Pasal dia nak reverse balik. And it takes effort. Kalau kita asyik duduk macam gitu je, kita makan tak sadar. So caranya duduk tekuk kaki kiri atau dua-dua lah. Kalau lelaki gini lah kan, maksudnya kangkang sikit lah, baru cool. Pasal kalau orang perempuan kan selalu macam macam gitu kan. Atau orang perempuan pun gini misalnya kan, duduk janganlah duduk macam yang menyerupai orang wanita pula. Boleh Boleh? InsyaAllah. Yang keenam, hendaknya ridha dan menerima makanan yang ada, tidak memburuk-burukkannya. Jika suka, dia makan. Dan jika tidak, serang. Maka dia biarkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menuturkan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, in ishtahahu akal wa in karihahu tarak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyifatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengutuk makanan sama sekali. Jikalau beliau suka, beliau makan. Jikalau beliau rasa tak berkenan, maka beliau tinggalkan. Beliau tak makan. Tapi tak pernah beliau kritik. Jadi kalau food kritik tu part of Islam ke tak? Itu bukan kritik kan? Itu menjelaskan. Kerana boleh jadi it is beneficial kepada yang lain. Contoh, ada anak kecil atau ada orang yang tak makan pedas contohnya kan. Adalah orang-orang yang anda tahu tak makan pedas. Jadi bila kita makan, kita cakaplah benda ni pedas. Kan? Bukan untuk criticize, tapi untuk menjelaskan dan menerangkan keadaan. Criticize ialah bila makan tak sedap lah. Kan? Dia start tu complain. Kenapa tak gini kenapa tak gitu Kan lagi bagus kalau gini, kan lebih bagus gini. Dia start to criticize, dia start to complain. So Rasul sallallahu alaihi wasallam either beliau makan atau beliau tinggalkan, beliau tak makan. Nah, betul nak bezakan feedback kepada orang tu dengan kritik. Dan kita nak constructive feedback how to approach that constructive. Orang tu yang open to feedback atau kita proactively datang and proactive lah. Mungkin kita first customer, kita makan. Then kalau kita nampak ada kesilapan dalam makanan tu yang totally out of the ordinary, kita tegur. Kan? Kalau dah macam dia masak lauk, garam tumpah macam bujang lapuk, satu goni garam, lepas tu nak hidangkan pada tamu, kita tarik one corner. Akhi, Afwan, anta dah rasa kuat ni? Kenapa anta rasa dulu. Kan? Alamak, kenapa Kan? So itu kedai pun boleh kalau kat kedai kita tarik tepi lah. Boleh lah. I mean that doesn't support saja. Mungkin kita kasih dia judge diri dia dulu sebelum kita cakap apa-apa. Macam Ana cakap tadi, Afwan, anta dah rasa belum? Ni memang patutnya rasa gini Pasal Ana pun pernah lah, Ana order, macam contohnya order air. Okay, air tu letaklah mocha lah contoh and memang rasa mocha tu standard. Jadi bila minum tiba-tiba hebeh, tak ada rasa apa. So Ana tanya like, is this supposed to taste like this? And gitu je. Lepas tu dia macam ambil sudu ke apa. Oh no, I think there's something wrong with the machine. Dia punya ni habis ke tu habis, dia kena refill dan sebagainya. So kita berhemah lah dalam kita memberi constructive feedback. Jangan kita terus macam paling mungkin pernah ni juga dekat Madinah bahkan.
kat Madinah. Okay. Ana order hot chocolate masa tu. Then kemudian something off. Jadi Ana just macam is this supposed to taste like this? I mean, is it just me or there's something with the drink? And betul dia taste, oh memang ada something off. Memang something yang out of the ordinary lah. Tapi kalau benda tu give and take macam gitu, cuma cook dia memang masak kurang sedap ke kan, then kita alhamdulillah ala kulli hal je lah. Ayuh. Itu jangan. Betul. Itu cara yang betul. Okay. So bila kita rasa something off, kita clarify dengan the cook atau the owner contohnya kan. Panggil, bang, kejap bang. Maaf bang, gini kan contoh. Jangan lepas tu terus viralkan dekat online without tabayun. Without kita clarify apa-apa. Perhaps orang tu sendiri tak perasan something off. Kalau ikut masak, semua dah letak. Sekali rupanya ada something yang terlupa nak letak. Lupa nak letak garam contohnya kan. Maka mereka pun biasa, manusia semua melakukan kesilapan. Jadi kita kena give and take. That's why kita kena sebaiknya husnuzon dengan our brother and give them space for errors. Jawab. Kalau let's say orang yang bikin food review, paid food review lah. So bila owner kedai let's say bayar dia food review kan, jadi dia makan benda tak sedap. So dia tak boleh cakap review sedap ke? Tak boleh lah. So sebaiknya dia kira bagi balik duit dan jujur ke macam mana? Atau dia kira macam just buat video silent tapi ambil duit. Buat video, lepas tu buat video dia just buat video dia tengah makan tapi dia tak cakap apa, tak komen apa. Selalu kalau sedap dia cakap, tapi ni tak sedap, tapi dia just buat video tunjuk je kedai ni tapi dia tak cakap apa kat video tu. Atau sebaiknya dia bagi balik duit dekat apa? Aku tak apa untuk video tu. Sebab pada aku tak ada. Mana yang sebaik? Mungkin yang lebih profesional ialah siapa-siapa yang nak approach a food reviewer, maka sebagai seorang food reviewer, I want a sample of your food first sebelum get into the contract. So dia makan dulu, rasa benda boleh go, baru dia berani untuk nak promote. Tapi kalau benda ni Afwan lah, I don't wanna, you know, apa tu, tarnish my name kan. Dia pergi, contohlah, dia for the sake of the money, dia puji melambung tinggi. Lepas tu orang datang betul makan, LS nanti dia yang kena bash juga. Jadi yang namanya kazib, namanya bohong, lie, tak lie ati bikhair, dia tak akan datang dengan kebaikan. Macam mana pun dia tak akan datang dengan kebaikan. Okay? Kejujuran yang sebenarnya. Sebagai seorang yang baik, antum boleh beri input since dia memang nak hantar review kan. Jadi Afan ni mungkin hantar, if I may suggest gini. Pasal dia minta, bukan datang proactively, datang terus criticize. Yang ketujuh, hendaknya makan bersama orang lain, seperti bersama tamu, isteri, anak ataupun pembantu. Pembantu maksudnya yang sama jenis Saya kalau yang wanita dengan wanita, kalau yang lelaki mungkin dia ada driver kan, dengan driver lah. Jangan lepas ni kemudian dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil. Oh, kita dianjurkan untuk makan bersama pembantu. Wah, pembantunya pun, mas silakan mas kan. Isteri tak ada kat rumah, anak-anak tak ada kat rumah, makan berdua dengan pembantu. Ya mas, mau makan apa mas? Habis. Maka sunnahnya makan dengan orang lain, jangan makan bersendirian. Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Makanlah secara bersama-sama, niscaya kalian mendapat berkah padanya, yang lebih banyak maksudnya. Kerana ada hadis lain di mana Nabi SAW bersabda, ta'amul wahid yakfi lithnain wa ta'amul ithnain yakfi li-arba'. Bila kita makan secara berjemaah, Rasul bersabda ta'amul wahid yakfi lithnain. Makanan yang satu orang boleh cukup untuk dua orang. Entah beli nasi ayam satu pack, tiba-tiba terjumpa kawan kan, jom share dengan anak kan, jom kita duduk dekat bawah kolong meja bulat tu, void deck, share. Maka niscaya kita akan dapati bahawasanya makanan yang satu cukup untuk dua. Wa ta'amu ithnain yakfi li arba', dan makanan dua orang cukup untuk 4 orang.
bila mana kita makan secara berjemaah. Walhal kadang bila kita makan seorang makanan tu pun tak kenyang. Tapi yang sikit tu kita makan berdua, dia rasa berkah dan full dan kenyang dan cukup. Bukan sampai senak, tersandar, tak bernafas, tak. Cukup. Itu dia, makan berjemaah. Maka kita makan dengan tamu, dengan isteri, dengan anak, pembantu. Maka jangan jadi macam ada typical family di mana the rule of the house, selagi bapa belum makan, selagi suami belum makan, isteri dengan anak-anak tak boleh makan, contohnya. Lepas tu suami tu dihidang bagaikan raja. Isteri siapkan hidang, ada tempat cuci tangan, ada gelas, ada gini. Anak dengan isteri semua duduk menghadap tengok je, tak boleh makan. Ambil bau 25%. Bila suami atau bapa tu dah habis makan, baru orang lain boleh makan sisa-sisa. Kira dia dah ambil lah. Tempe goreng tu dia dah ambil, sayur tu dia dah ambil, ikan mungkin badan dah habis, tinggal kepala punya side kan. Ni jangan. Yang sepatutnya makan bersama. Makan bersama. Kalau dekat rumah anak, kita kadang masing-masing ada aktiviti sepanjang hari. Yang anak-anak sekolah, yang anak nanti ada khidmat pada umat dan sebagainya. Tapi kita make it a thing. At the very least, dinner nak kena sama-sama. Kalau dapat 3 kali sehari lah. Tapi paling tidak dinner sama-sama. So kalau anak balik, waktunya tu masih munasabah untuk family tunggu, maka mereka akan tunggu. Mereka akan tunggu balik dan kita makan sama-sama. Tapi kalau tak munasabah, memang definitely akan lambat. Midnight boleh lambat atau lebih, dan anak-anak perlu tidur, pergi sekolah dan sebagainya, maka anak akan cakap proceed, makan dulu, dinner dulu. I will grab dinner dengan, biasanya anak dah kena kidnap lah dengan siapa-siapa lah masa tu kan, dengan fulan dan fulan dan fulan kena kidnap. So anak akan cakap, anak akan dinner dengan fulan-fulan, antum makan. Tapi kena report strength lah, kena ambil gambar, kena update dekat Ministry of Home Affairs kan, betul makan dengan fulan dan fulan. Jadi antum dinner dulu, tak apa. Tapi pakai nama orang lain Bab adab ketika makan, iaitu memulainya dengan membaca basmalah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang kalian hendak makan, hendaklah menyebut nama Allah bismillah. Dan jika dia lupa menyebut nama Allah, maka di awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan, bila mana dia dah teringat tu tengah makan kan, terlupa nak baca bismillah, maka dia perlu menyebut bismillahi awwalahu wa akhirahu, iaitu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. So doa yang warid, yang benar-benar datang dari Nabi SAW ialah bismillah saja. Banyak kali sahabat Nabi suruh bismillah je. Ada budak kecil, dia nak makan, lepas tu dia terus nak start makan, Nabi tegur, "Ya gulam, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat padamu. Jangan capai yang jauh, tapi makan yang dekat. Dan dekat ni maksudnya, dia kalau ada multiple dishes, yang dekat. Satu. Kedua, ada makna lain, iaitu kalau kita makan berdamai, macam tadi berjemaah pakai dulang, makan dari tepi-tepi dulu. Jangan terus grab dari tengah. Makan dari tepi-tepi. Dan ada sebabnya, ada alasannya, kerana keberkahan tu berada di tengah. Keberkahan di tengah. Kalau kita ambil terus yang tengah kita makan, lepas tu kita akan kenyang, lepas tu tak habis. Pasal dia akan lagi full. Pasal keberkatan tu di tengah. Jadi kita start, kita build up dari tepi, akhirnya semua habiskan makanan bersama sampai tengah. Sekolah hari Jumaat, makan biryani kat masjid kan, ada pakcik-pakcik yang paitau, dah duduk 4-5 orang, tiba-tiba ada pakcik bangun dulu kan, awak makanlah sampai habis Jangan-jangan pakcik tu dah makan kat tengah, dia tak makan kat tepi, lepas tu dia dah kenyang dulu kan. Jadi makan dari tepi, baru kita build up pergi ke tengah. Biasa pakcik-pakcik nak bangun, awak muda lagi kan, lalu cakap macam tu, awak muda lagi. Ni mesti semua dah jadi korban, jadi victim. Dah kena lalu. Dia hari Jumaat dengan masa buka puasa,
Ramadan. Tiba-tiba bangun. Saya ambang ni. Tiba-tiba bangun. Alamak. Habis Allahu Akbar. Sebaiknya kita sama-sama berjihad. Kita mula bersama, kita habiskan bersama, insya-Allah. Kemudian mengakhirinya dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi afwan, tadi kita emphasize sikit doanya adalah bismillah dah. Bukan bismillahirrahmanirrahim pun. Bismillah. Dan ada soalan, boleh ke kalau baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar? Kan? Firstly, kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam per se, dari Nabi sendiri, Nabi tak sebut doa tu. Cuma doa tu memang maknanya baik. Kalau lah nak baca doa tu pun, ada a few guidelines yang kita kena patuhi. Pertama, doa itu tidak mesti dibaca setiap kali makan. Yang setiap kali adalah bismillah je. So kalau ada time tak baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, tak salah. Makan tu sah. Makan pun sah. Itu yang pertama. Kedua, dia tak mesti di awal sebelum makan. Boleh jadi lepas habis makan. Jadi jangan diletakkan sebagai syarat nak kena baca doa ni sebelum makan. So kalau anak tak baca, kemudian bapak marah. Kenapa tak baca doa Allahumma barik lana sebelum makan? Tak boleh. Tak boleh dikhususkan sebelum makan kena baca. Kalau orang tu nak baca lepas habis makan pun tak salah. Iaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allah, kau berkati apa yang telah engkau berikan berupa rezeki kepada kami dan jauhi kami daripada api neraka. Dan yang ketiga, kita tak boleh yakini itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Nabi sebut. Tak boleh. Pasal dia adalah hanya bersifat fadailul amal, amalan yang berfadilat. So kalau kita nak buat macam tadi kita cakap, bukan mesti setiap kali, once in a while, every now and then nak baca, tak salah. Pasal doanya betul, valid. Kedua, bukan mesti di awal, boleh jadi di akhir. Dan ketiga, tak boleh meyakini bahawasanya Rasulullah SAW yang bersabda doa tersebut. Dan boleh mengubah-ubah doanya kepada doa-doa yang lain. Tak mesti doa tu je kan. Bahasa Melayu pun boleh. Allah, kau berkati apa yang kau rezekikan kepada kami dan limpahkanlah lagi supaya besok-besok dapat makan sedap-sedap lagi ya Allah. Jadi bukan nak makan ikan selaku kuning je ya Allah. Kita nak salmon juga misalnya, once in a while. Nak kaviar ke kan? Bukan ikan tembakul je. Boleh doa berkreatif dalam berdoa. Mengakhirinya dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman wa qala", barang siapa yang makan dan kemudian berdoa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah." Ini something yang uncommon dalam masyarakat kita. Betul tak? Apa yang anda baru baca tadi. Anda tak tahu buku pun. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu dia masalahnya kadang kita ni. Yang ada hadisnya kita tak amalkan. Yang hadisnya dhaif, itu yang kita terkejar-kejar. Padahal doa yang tadi anda baru bacakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Dan Abu Daud 4023, At-Tirmizi 3458, Ibnu Majah 3285. Macam mana? Macam mana nak justify? Yang dhaif kita terkejar-kejarkan, tapi yang sahih, yang authentic kita tak amalkan. Jadi homework antum, okay, next week anda nak check. Antum dah hafal doa ni, iaitu lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tak apa, hari ni kita jadi kindergarten. Okay? Kita hafal doa. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Exactly apa? Siapa familiar wording of the doa? Min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia kena dekat mana? La haula wala quwwata illa billah. Kan macam kita jawab hayal salah hayal falah kan? La haula wala quwwata illa billah. Sama doanya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Aku tak perlu berusaha, aku tak perlu kerahkan tenaga. Engkau kurniakan aku rezeki ni ya Allah untuk aku dapat makan. Lagi-lagi kalau orang belanja kan. Kalau beli daripada poket sendiri, mungkin ada dia punya effort lah kan. Dia cari rezeki. Ini orang belanja kadang. Kita baca doa ni. Kalau
Apa nama? Belum hafal? Silakan ambil pakai handphone, jadikan 1 minggu ni sebagai wirid hafalan, nak kena hafal. Next week kena tasmih. Nah. Kalau baca meaning dia mesti instead of recite the... Tapi Allahumma barik lana hafal. Memang tak salah lah kalau baca meaning dia. Tapi boleh tak unhafal Allahumma barik lana? Dah, anda bukan minta unhafal pun. Tapi kita tahu bila dan cara nak mengamalkan. Dan kalau boleh kita hafal yang tu, kita boleh untuk hafal yang ni juga, insya-Allah. Okey, bahkan yang lebih panjang dari ni pun. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Okey, mengecilkan suapan dan mengunyah dengan baik. Hendaknya makan dari bahagian pinggir makanan yang ada di depannya, bukan dari bahagian tengah makanan. Now, dekat boarding school kita, ini anda share je lah, kita makan 3 jari masa dekat pondok. Sebenarnya lebih relevan bagi orang Arab kerana mereka makan roti. Bila mereka makan roti, mereka pegang 3 jari. Makan buah 3 jari, makan kurma 3 jari. Sebab tu sunnah makan 3 jari, kemudian keluarkan macam ni, 3 jari. Ini adalah untuk mengurangkan the bite size of the food, okay, and mengecilkan mulut ketika makan. Compared tu kita, nampak beza kan? Gini dengan gini. Dia kalau nasi dia macam, tapi kita kat pondok nasi pun kita pakai 3 jari. Dia kalau telanjur hantu makan mi dan sebagainya, sudu garpu pegang 3 jari. Betul nampak macam alien sikit lah, macam kekok kan. Tapi maksudnya bukan hanya 3 jari bila kita makan, tapi bila kita gunakan alat pun dengan 3 jari. So chop, apa nama, fork and spoon, kalau pun pakai, usahakan untuk gunakan 3 jari. Nasi, kalau nasi tu makan lauk kering, bolehlah 3 jari. Macam last week ada orang beli lontong kering pakai paru. Lepas tu ada dia punya campur goreng. Chopstick boleh pegang chopstick 3 jari insya-Allah. Jadi makan roti, okeylah. Kalau selain nasi, makan roti, makan buah, makan apa, usahakan untuk amalkan sunnah ini. Memang nasi kalau berkuah susahlah nak cekup pakai 3 jari. Jadi tujuannya apa? Adalah untuk mengecilkan suapan dan dapat mengunyah dengan baik. Hendaknya makan dari bahagian tepi makanan. Kalau multiple dishes, kalaupun kita perlu something yang away from us, minta tolong orang paskan. Jangan kita pergi capai tangan. Kalau kita makan pakai dulang berjemaah, makan yang bahagian kita, dekat dengan kita. Jangan kita capai yang jauh. Ya ghulam, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Salamah, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anak kecil, sebutkanlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-barakatu tanzilu wasat at-ta'am, fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatih. Berkah itu turun di bahagian tengah makanan, maka makanlah dari bahagian pinggirnya dan jangan makan dari bahagian tengahnya. Anda punya amalkan benda ni, sampaikan kalau anda makan burger pun, anda pusing the whole round, nanti habis kat tengah. Kalau burger tu tak berkecah lah. Kalau burger berkecah, nak kena dia punya plastik wrapper dia, takut meleleh kan. Then no choice, memang makan from one side. Tapi otherwise kalau ada meja proper, boleh lay flat dia punya bungkus plastik dia, burger je kan, maka anda akan makan, gigit pusing, sampai last nanti burger tu kat tengah. No. Dia punya, so perkara ni dipraktikkan sampai kepada level tu. Okay. Yang keempat, hendaknya mengunyah makanan dengan baik, menjilat tempat makanan dan jari tangan sebelum membersihkannya dengan lap tangan atau sebelum mencucinya dengan air. Mengunyah makanan dengan baik. Kononnya ada yang cakap kena 40 kali kunyah. Wallahu a'lam, mana tak tahu tu datang dari mana. Okay. Apakah amalan Nabi? Katanya amalan Nabi kunyah 40 kali. Makcik-makcik selalu makan kunyah 40 kali cakap. Anda tak tahu 40 tu datang dari mana. Kalau dari segi pakar kesihatan pun tetap kita
So the idea of kita makan ni, dia melalui beberapa proses dan beberapa terminal. Pertama, dari fizik, dari awal, apa yang kita nak suapkan tu janganlah terlalu besar, saiz yang mencukupi. Kalau boleh pakai tangan kanan je. Contoh makan prata kan, kalau expert boleh koyak pakai tangan kanan dah boleh. Makan tosai kan, makan roti. Tapi kalau kepayahan, maka tak salah lah pegang tangan kiri untuk hold kan, kemudian koyakkan dengan tangan kanan. Tapi sebaiknya kalau boleh tangan kanan je. Tapi kalau perlu untuk hold, silakan. Now, kemudian dari segi the first station tadi, iaitu dari jari kita nak kecil. Kedua, bila masuk mulut, suapannya mulut kecil, bukan nganga besar-besar. Gitu tak? Kecil. Sopan. Ketiga, kita kunyah sampai ianya diselimuti oleh enzim. Baik enzim daripada jari kita, sebab tu sunnah makan dari jari kerana ada enzim yang baik dari jari, dan dalam mulut kita bila bercampur dengan saliva, it breaks down. So that is already like the second station. After kita koyakkan, make sure saiz dia cukup, kemudian mulut dah jadi second station, bite down. Yang mana bila ianya awal masuk saiznya segitu, kita nak break it down into smaller pieces. Campurkan dengan elio, break it down sampai lumat, sampai kunyah. Itu tujuan ada gigi lah kan, gunakan gigi tu. Baru kemudian kita telan. Bila kita telan, dia dah third station. Berarti dia dari small particles yang kemudian nak diserap nutritionnya, yang mana dari nutrition tadi jadi kita punya darah daging. Cuma stomach kita hanya memerlukan effort, lesser effort untuk break down the food, because makanan yang masuk sesuai dengan kadar yang sepatutnya untuk dihadam. Tapi kalau kita makan kelang kabut, kita makan dah suap ambil besar, bukan kecil. Kedua, bila kita masuk mulut, kita tak kunyah sampai lunyai. Kita kelang kabut nak telan. Pasal apa? Pasal sifat tamak. Tamak, greed. Anak-anak antum lepas ni makan nanti, bila makan tu hadirkan jiwa. Selalu kan makan macam benda yang pass by gitu je. Tak, hadirkan jiwa. Bila antum kunyah, anak-anak antum perasan yang antum tengah kunyah. Have that awareness. Just as an experiment. Okay? Dan antum akan dapati bahawasanya antum akan kunyah lebih lama, the food stays in your mouth lama, kemudian betul-betul dah breakdown, baru telan. Okay? Now, what happens yang selalu hari biasa, kalau kita tak fikir, kita tak ada awareness bila kita makan, kita dah masuk, dah besar suap kan, masuk, kita kunyah-kunyah, kita baru kunyah sikit, kita terus nak telan. Pasal apa? Pasal dekat pinggan kita dah siapkan, dah ambil yang next punya. Okay? Dia punya sayur, dia punya sambal, dia punya daging, dia punya ikan. Ini next swap ni dah siap ni kan. So mindset kita cakap yang kat mulut nak kena telan cepat, pasal ni dah nak masuk dah. Dia rodokkan mulut dia, kelang kabut. What happens? Bila food yang dalam mulut tak broken down properly, dia masuk, dia jadi indigestion. Itu yang nanti ada stomach reflux, dia tak sedap, dia naik dan sebagainya. Pasal apa? Cara makan yang kurang menepati sunnah. Bila kita makan, okay, cubalah as an experiment. Macam mana cakap, antum hadirkan awareness, makan kunyah lama-lama, okay, then baru siapkan next one. Atau kalaupun dah siap, jangan angkat dululah, tunggu betul-betul dah patut untuk telan, baru kita telan. Jangan dia belum patut telan, kita dah telan. Pasal greed, pasal tamak, gelojoh, serakah, kelang kabut nak masuk the next one. Belum habis kunyah, kelang kabut nak masuk the next one. Antum boleh tanya family Ana di antara orang yang makan paling pelan sekali. Makan, lepas tu nanti berbual. Kalau tak rushing kalau tak ada apa-apa meeting ke apa ke, orang lain pun dah habis makan, belum habis makan. Take your time. Jangan kelang kabut nak prepare the next one. And makan tu sambil berbual tak masalah. Anda tahu adat kita berbeza. Adat orang Melayu, kalau sambil makan sambil berbual, katanya tak sopan. Tapi kalau antum pergi ke negeri Arab, antum makan ni, jemaah ni, tapi semua senyap je kan.
kita makan, kita diundang oleh Syekh untuk hadir ke rumah beliau. Beliau nak jamu kita makan lah, students. Semua senyap kan. Syekh cakap, di sini kalau kita makan, kita tak berbual, itu yang tak sopan. Dia terbalik. Ya. So, kalau kita tengok dari segi hadis-hadis pun, zaman Nabi itu berlaku lah. Conversation, dialog dan sebagainya. Nabi tegur, dan Nabi guide dan sebagainya. So, adalah berlaku conversation. Dan dia make the feast more, warm. Antum bayangkanlah macam tadi kan, Ana cakap, Ana dengan keluarga, at least dinner nak kena sama-sama, betul tak? So, imagine Ana balik, isteri, anak-anak semua makan. Semua senyap. Kan? Macam kat tanah perkuburan pula. Kita sambil makan tu, kita akan macam, how's your day? Nanti turn by turn, satu-satu cerita how's your day. Yang satu Fulan belum habis cerita, lagi satu nak cerita juga. Dia cakap, wait for your turn. Pasal kalau dia potong, tiba-tiba yang ni merajuk pula. Dia cakap, I haven't finish my story yet. Orang lain nak potong. Semua berebut nak cerita diorang punya day. So kita sambil jangan senyap je pula kan. So bila tadi dah masuk first station, second station, third station, barulah kemudian penghadaman makanan tu berlaku secara efisien dan sebaik-baiknya. Boleh? So Ana, homework antum adalah, lepas ni kalau antum makan, hadirkan jiwa dan sanubari ketika makan tu. Cuba eksperimen dan antum akan dapati bahawasanya, ya Allah, rasanya selama ni yang aku kunyah ni, aku dah telan sebelum patut untuk telan. Pasal bila antum hadirkan awareness, antum akan kunyah sampai dia dah hancur. Sampai dia tertelan sendiri pun, bukan perlu telan pun. Tak perlu nak air untuk nak masukkan, tak. Antum kunyah sampai dia tertelan sendiri. Dan antum akan dapati bahawasanya, oh, ini cara yang efisien untuk makan, untuk prevent indigestion. Dan untuk prevent segala apa perkara lain lah, entah itu dari segi apa-apa health conditions yang lain. Kemudian menjilat tempat makan. Bukanlah kita suruh jilat pinggan tu, kalau dekat tempat kita tak sopan lah kan. Pakai jari selitkan kan? Pakai jari selitkan. Pinggan tu bersih, selit pakai jari, jilat. Okay? Sebelum membersihkannya dengan lap tangan atau sebelum mencucinya dengan air. Okay. Membersihkan tempat makan dan jari tangan. Maksudnya jari tangan pun kena jilat. Kalau 3 jari gini lah. Mungkin ada belen-belen kat sini, jilat sikit. Tapi kalau 5 atau menjilatkannya kepada pasangan kita, tak ada masalah. Suami isteri saling menjilati jari. Kerana Aisyah radhiyallahu anha, di antara apa yang menjadikan romantik dalam rumah tangga Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika Aisyah radhiyallahu anha minum air, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ambil gelasnya Aisyah dan cari di mana bekas bibirnya Aisyah dan minum di situ. Bukan daripada tempat gelas yang lain, tapi mana tempat bekas minumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang bujang-bujang ni kesian. Bibir siapa yang ingin dicari? Anda tak tahu. Apabila salah seorang dari kamu makan suatu makanan, maka janganlah mengelap jari-jarinya sebelum menjilatnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Nampak? Fala, yani hatta yal'aqaha atau yul'iqaha. Dia jilat atau menjilatkannya kepada orang lain. Anda pernah buat camp dengan budak-budak? Makan berdamai, lepas tu anda suruh jilat dia. Cakap sahabat dulu buat. Sahabat buat. Ridwanullahi alaihim jami'an. So sahabat diorang tak ada macam, because it's ukhuwah, right? Remember? The brotherhood and all. So they did that. Di antara sahabat, where they lick each other's fingers in a very masculine way, okay? Hana kena emphasize di sini. In a very masculine way. Bukan the other side of the world. Tak. Kerana sunnah tadi. Jabir menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menjilat jari-jari tangan dan tempat makanan dan kemudian bersabda, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul baraka. Nampak?
betapa indahnya hadis ni. Kenapa kita makan sampai bersih licin? Kenapa kita jilat pinggan tu? Kenapa kita jilat jari kita atau pasangan kita? Sesungguhnya kalian tidak tahu pada bahagian makanan yang manakah berkah itu berada. So imagine kita makan banyak tadi, rupanya yang setumpuk sikit yang kita tak makan itu berkat dekat situ. Kita dah misap. Sebab tu kena licin, habiskan. Jangan kita sisakan. Zaujana boleh vouch for this. Anda kalau ambil makanan, anda ambil sendiri berarti habiskan. Okay? Yang anda ambil sendiri, buffet dan sebagainya kan, bukan yang bento atau bukan yang orang cedokkan atau apa. Itu semua dah luar daripada konteks ni lah. Tapi selagi mana yang kita ambil sendiri, make sure kita habiskan. Start with that. Walaupun Alhamdulillah, kalaulah bento ke orang cedok pun tetap habis. Alhamdulillah. Okay? Dan habiskan orang lain punya juga. Itu tak nak cakap lah kan. Bukan kata anda punya habis, orang lain punya pun. Kalau bento orang cedok pun tetap habis, Alhamdulillah. Cuma antum, okay, anda tak nak memvonis dari segi yang bento atau orang cedok kan. Tapi kalau apa yang antum cedok sendiri, maka kita perlu ada rasa tanggungjawab. Paling tidak, yang itu kena habis. Jangan yang kita cedok sendiri, lepas tu tak habis makan. Kita nak justify macam mana dekat Allah besok? Macam mana nak berhujah? Kan? Bukankah kamu yang mengambil sendiri? Bukan orang lain letak. Bukan orang lain punya tak habis yang dia minta hantar tolong habiskan. Lain. Tu semua lain konteks dia. So paling tidak yang kita ambil, kita habiskan. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu pada bahagian makanan di mana barakah itu berada. Yang kelima, apabila makanan yang sedang dimakan, Masya Allah, kita ada 14. Okey, tak apa, kita stop dekat sini dulu. Okey, kita ada 5 sampai 14 masih dalam sebelum makan. Kemudian ada adab sesudah makan pula. So kita dah habis yang sebelum, kita sedang melalui yang sedang, dan nanti kita akan sambung dengan yang sesudah. So highlightkan kepada anda, insya-Allah poin nombor 5 kita belum makan. Betul, belum makan? Belum baca. Okey. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.